Amaran peluru berpandu sekali lagi dibunyikan di Bahrain dan Kuwait apabila Iran melancarkan berpuluh-puluh peluru berpandu dan dron ke arah negara-negara Teluk yang menempatkan pasukan Amerika Syarikat. Jordan berkata ia telah memintas 3 peluru berpandu Iran, manakala Tehran mendakwa ia menyasarkan tapak tentera Amerika di ketiga-tiga negara tersebut. Qatar telah mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan mereka. Untuk maklumat lanjut, kami kini bersama Ahmed Kuzai, seorang perunding politik dari Kuzai Associates yang bersama kami dari Bahrain. Ahmed, sangat gembira dapat bersama anda di i24 News English hari ini. Mesej Iran kekal sama. Rejim itu menegaskan mereka menyasarkan pangkalan AS, bukan negara-negara Teluk. Tetapi apabila ia berulang kali melancarkan serangan ke Bahrain, ke Kuwait, adakah perbezaan itu diterima oleh kerajaan atau orang awam di tempat anda? Langsung tidak, terutamanya kerana kenyataan mereka tidak selari dengan tindakan mereka. Kenyataan mereka sentiasa dan berterusan mendakwa bahawa mereka menyerang dan menyasarkan pangkalan Amerika, kepentingan Amerika dan sebagainya. Namun apa yang kita lihat dalam realiti, terutamanya video yang anda tunjukkan selama 1 minit tadi, hanya menunjukkan tapak-tapak awam yang telah diserang. Semalam sebagai contoh, mereka telah, drone itu telah mendarat di sebuah gudang di Kuwait. Ia adalah tapak awam. Ia diketahui oleh penduduk tempatan di sekitar Teluk. Namun mereka mendakwa itulah video yang saya maksudkan. Mereka mendakwa ia adalah tapak kepentingan Amerika. Apa yang sedang berlaku sekarang, mereka sedang meningkatkan ketegangan seperti yang selalu berlaku apabila Amerika Syarikat atau bahkan Israel terlibat dalam menyerang Iran. Sebaik sahaja keadaan memuncak, pada waktu malam kita akan melihat tindak balas daripada pihak Iran dan keadaan semakin tegang. Jadi dengan apa sahaja yang sedang berlaku hari ini di Iran, kami menjangkakan bahawa malam ini tidak akan menjadi malam yang mudah untuk kami. Bercakap tentang peningkatan ketegangan itu, terdapat laporan bahawa Iran telah menggunakan kepala peledak munisi berangkai dalam salah satu serangan terbarunya ke atas Bahrain. Jika benar, itu akan menjadi kali pertama serangan seperti ini berlaku di Bahrain. Sekiranya disahkan, adakah itu akan menandakan peningkatan ketara dalam serangan Tehran terhadap negara-negara Teluk? Adakah Bahrain akan melakukan sebarang tindakan balas? Seperti yang anda katakan, jika video atau rakaman itu disahkan sahih, maka ia adalah satu peningkatan besar. Ia menuju ke arah pendekatan yang lebih agresif oleh pihak Iran. Ketika kita bercakap sekarang, kerosakan yang dilakukan oleh pihak Iran dalam pusingan ini berbanding pusingan-pusingan sebelumnya semasa perang adalah jauh lebih sedikit. Namun pada masa yang sama, seperti yang anda sebutkan, para pemimpin Teluk sedang bermesyuarat secara berterusan sekarang untuk memahami kerosakan yang berlaku serta merangka pelan tindakan seterusnya. Ia bukanlah satu strategi yang mudah untuk berurusan dengan Iran, terutamanya kerana negara-negara Teluk sentiasa mencari jalan keluar secara aman. Namun dengan apa yang sedang berlaku sekarang, saya tidak fikir itu satu pilihan dan saya tidak rasa negara-negara Teluk akan berdiam diri untuk tempoh yang lama. Apa maksud anda dengan itu? Kerana semasa Perang 40 Hari, kita memang melihat negara-negara Teluk kebanyakannya berdiam diri. Apa yang berbeza pada saat ini berbanding sepanjang 40 hari yang lalu? Pada zahirnya, hasilnya masih sama. Sebenarnya, kerosakan yang telah dilakukan oleh orang Iran, kini pada dasarnya kita telah sampai ke satu tahap yang tidak boleh berpatah balik pada masa ini. Dan sebelum ini, semasa Perang 40 Hari, semua orang cuba mencari jalan keluar yang aman, sejenis gencatan senjata atau sebarang bentuk pengurangan ketegangan. Nampaknya tiada siapa yang boleh berurusan dengan orang Iran secara aman. Malah orang Oman yang selama ini cuba menerima apa sahaja yang dilakukan oleh orang Iran, kini sukar untuk berbuat demikian kerana mereka juga turut menjadi sasaran pengeboman. Adakah ia berbeza kali ini jika Israel tidak terlibat? Oleh kerana Israel tidak menghadapi sebarang serangan setakat ini, Iran sedang menumpukan perhatian kepada negara-negara Teluk ini. Adakah negara-negara Teluk boleh memberikan respons yang menunjukkan bahawa mereka tidak semestinya memihak kepada Israel tetapi lebih kepada mempertahankan wilayah mereka sendiri? Kedua-duanya, sebelum ini dan juga sekarang, negara-negara Teluk telah mengasingkan diri daripada bersekutu dengan Israel apabila berkaitan dengan peperangan, sekurang-kurangnya pada zahirnya. Tetapi kali ini ia tidak akan menjadi isu bagi negara-negara Teluk sama ada Israel terlibat atau tidak, walaupun mereka lebih suka begitu kerana sifat Israel itu sendiri.
Namun, saya tidak fikir ini adalah faktor utama. Memandangkan ekonomi Teluk yang paling terjejas, saya rasa minggu-minggu akan datang akan menunjukkan hala tuju yang berbeza daripada negara-negara Teluk. Awak ada sebut tentang ekonomi Teluk. Presiden Trump telah menarik balik kenyataannya bahawa Amerika Syarikat akan mengenakan bayaran pampasan sebanyak 20% untuk laluan selamat kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz. Beliau berkata sebaliknya, negara-negara Teluk akan melabur di Amerika Syarikat. Adakah anda mempunyai sebarang petunjuk tentang apa yang mungkin termasuk dalam perjanjian pelaburan itu? Saya tidak pasti, tetapi negara-negara Teluk telah lama melabur di Amerika Syarikat. Ini bukanlah sesuatu yang baru, walaupun ia digambarkan sedemikian. Dan berkenaan tol yang cuba dikenakan olehnya, ini adalah menurut Undang-Undang Antarabangsa dan UNCLOS 1982 adalah tidak sah. Amerika Syarikat, Oman mahupun Iran tidak boleh menutup selat itu secara sah. Mereka tidak boleh mengenakan sebarang tol atau yuran transit. Ahmed Kuzai bersama kami dari Bahrain. Sentiasa gembira dapat bersama anda di i24 News English. Terima kasih banyak. Terima kasih.